Sebagai belia, kami sedar bahawa suara kami adalah penting untuk keharmonian dan kami belajar daripada kuliah dan perbincangan bahawa bahasa, adat dan kepelbagaian budaya Sabah adalah asas perpaduan. Pengalaman ini membuka mata kita dan memberitahu kita bahawa persahabatan boleh mewujudkan masyarakat yang aman. Kami berjaya mengatasi masalah seperti perbezaan pendapat melalui komunikasi dan kerjasama. Kami berjanji untuk terus mengajar orang lain toleransi, membantu orang lain bersatu dan memastikan generasi muda mengambil bahagian dalam pembangunan Sabah yang aman dan stabil. Refleksi ini menekankan peranan suara belia dalam menghargai kepelbagaian budaya serta membentuk keharmonian di Sabah yang aman dan stabil. Melalui kuliah dan perbincangan, kami mempelajari kepelbagaian bahasa, adat dan kepercayaan etnik seperti Kadazan Dusun, Bajau serta Murut, serta menyedari bahawa perbezaan budaya merupakan kekuatan dalam memupuk perpaduan. Pengalaman ini membentuk sikap lebih terbuka, bertoleransi dan bertanggungjawab dalam diri kami sebagai generasi muda. Walau bagaimanapun, wujud cabaran seperti perbezaan pandangan dan kefahaman budaya, namun dapat diatasi melalui komunikasi dan kerjasama dari setiap ahli kumpulan. Sebagai belia, kami berkomitmen untuk terus menghormati kepelbagaian budaya dan menyumbang ke arah keharmonian sosial demi masa depan Sabah yang sejahtera. Refleksi ini bertujuan untuk menilai sejauh manakah penglibatan belia dapat menyumbang kepada keharmonian sosial di Sabah. Melalui perbincangan dan kumpulan, kami dapat mendalami beberapa isu kemasyarakatan di Sabah. Kami memperoleh pengetahuan baru tentang keunikan etnik di Sabah seperti Kadazan Dusun dan makanan tradisinya Hinaba, yaitu ikan mentah yang diperap bersama jus limau. Pengalaman ini menyadarkan kami bahawa sikap toleransi dan empati merupakan kunci utama kepada keharmonian. Cabaran yang berlaku ialah perbezaan pendapat dalam kumpulan dan kami atasi dengan bertanya kepada rakan-rakan yang berasal daripada etnik tersebut. Kami bertekad untuk menjadi belia yang aktif dalam mempromosikan keharmonian di dalam media sosial dan kehidupan seharian. Kesimpulannya, belia merupakan nadi penggerak kepada keharmonian masyarakat di Sabah. Tujuan refleksi ini untuk mengetahui peranan generasi muda dalam membentuk Sabah yang aman dan stabil. Dalam konteks ini, peranan generasi muda ialah sebagai ejen perubahan untuk memastikan Sabah dalam aman sejahtera. Pengalaman yang saya dan kumpulan saya dapat perolehi ialah kami dapat mempelajari budaya baharu dan unik. Contohnya dari segi makanan, kami dapat pelajari ialah Hinaba, makanan daripada ikan mentah yang diperap dengan jus limau, serta makanan tersebut mudah untuk disajikan. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh generasi belia ialah mudarnya penghayatan warisan dalam diri mereka menyebabkan kurang rasa empati dan tidak hormat budaya di Sabah. Oleh itu, cara mengatasinya ialah pihak sekolah, universiti dan NGO hendaklah melestarikan literasi media berunsurkan 3R, iaitu race, religion dan royalty. Kesimpulannya, sebagai generasi muda hendaklah mempelajari dan memelihara warisan budaya supaya rasa empati dalam diri tidak hilang akibat arus globalisasi. Refleksi ini bertujuan memahami peranan generasi muda dalam membentuk Sabah yang aman dan stabil serta kepentingannya menghargai kepelbagaian budaya di negeri ini. Melalui pengalaman kuliah, perbincangan dan pendedahan terhadap budaya Sabah, kami memperoleh banyak pengajaran baru tentang bahasa, identiti, adat resam, nilai, seni dan kehidupan masyarakat pembinaan tadi. Pengalaman ini telah mengubah perspektif dan sikap kami agar lebih terbuka, bertoleransi dan menghormati perbezaan budaya sebagai asas keharmonian. Sepanjang proses ini terdapat cabaran seperti perbezaan pandangan dan komunikasi, namun ia dapat diatasi melalui kerjasama dan sikap saling memahami dalam kumpulan. Kesejahtera ini mendorong kami untuk berkomitmen menjadi generasi muda yang bertanggungjawab, memelihara perpaduan dan mengamalkan nilai keamanan dan kesadaran Sabah. Kesimpulannya, generasi muda berperan yang besar sebagai tonggak perpaduan dalam menjamin keamanan dan kestabilan Sabah pada masa hadapan. Refleksi ini bertujuan untuk memahami kepelbagaian budaya di Sabah serta peranan generasi muda dalam menegakkan kestabilan dan keharmonian masyarakat. Melalui perbincangan dan pembentangan berkaitan budaya di Sabah, kami telah memperoleh pendedahan tentang kehidupan masyarakat berbilang kaum serta kepentingan kerjasama dalam kumpulan. Kami telah mempelajari bahawa Sabah kaya dengan pelbagai etnik, adat, bahasa dan budaya yang perlu dihormati bagi mengekalkan keamanan dan perpaduan. Pengalaman ini meningkatkan kesedaran kami untuk lebih menghargai perbezaan budaya serta sikap terbuka dan toleransi sebagai generasi muda. Perbezaan pendapat dalam kumpulan dapat diatasi melalui komunikasi berbeza, saling hormat-menghormati dan kerjasama. Kami berazam untuk mengamalkan nilai perpaduan dan menyumbang kepada keharmonian masyarakat melalui penglibatan aktif sebagai belia. Kesimpulannya, belia memainkan peranan penting dalam menegakkan keamanan dan keharmonian masyarakat.